Walaupun usia beliau muda, tetapi beliau telah menjaga rakyat Dun Air Keroh ini sudah hampir 8 tahun. Pembukaan untuk wakil rakyat, untuk rakyat Parlimen Hang Tuah Jaya kampung kita dan Dun Air Keroh khususnya. Ini merupakan yang pertama untuk Parlimen Hang Tuah Jaya. Kita ada program yang telah dirancangkan hampir 50 buah program dan pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam Dun Air Keroh. Kita umumkan tadi ada projek Tempatan Banjir Sungai Putat melalui JPS, Kompleks Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Berendam dan Sekolah Rendah Kebangsaan Batu Berendam. Begitu juga Tabika Kemas di bawah Kemas KKDW yang mana akan dibina di Air Keroh Heights ini sendiri. Jadi alhamdulillah pelbagai lagi inisiatif yang telah dilaksanakan. Jadi saya ucap syabas dan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Kek Chee sebagai seorang adun yang walaupun usia beliau muda, tetapi beliau telah menjaga rakyat Dun Air Keroh ini sudah hampir 8 tahun. Di dalam WIRA ini, kita nampak ini satu peluang lah untuk kita mengumpulkan semua tenaga, semua jentera kerajaan negeri untuk sama-sama berfikir macam mana nak improve keadaan dalam Dun Air Keroh inilah. Setiap dun pun sama. Kemudian kalau jumlah aduan saya percaya lebih kurang 100. Nanti saya boleh tengok balik lah, campur dengan wish list kita pun ada. Tapi apa yang saya boleh tekankan ialah kita bukan sahaja mendapatkan aduan daripada JPKK sahaja, aduan dan wish list. Kita menanya pandangan daripada wakil masyarakat juga, termasuk KRT, Persatuan Penduduk, masjid dan sebagainya. So saya percaya WIRA ini satu peluang untuk kita mengumpulkan idea dan aspirasi komuniti penduduk setempat.